saya tahu kekuatan yang perlu untuk berjaya. Berbeza awak dengan saya. Saya ada masa 2 tahun nak ambil dulu. Banyak kita tahu kita kena. Tapi kami 2 tahun. Ini redok, esok sekolah saja. Ini hantar, esok sekolah saja. Akhir tahun baru SDP yang betul. Ya awak ni, setiap semester. Jangan yang awak pilih hari ini, jangan. Sebab awak berbeza awak dengan bagian yang awak tak stres bosan. Yang membezakan hanya dan orang tapi corak belajar awak. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله kami mohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat dan rahim. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridhaan dari daya-Mu. Tidak dilupakan juga kepada para guru yang telah mengutus lurus menyebabkan ibadah dan berbakti sepanjang tempoh 16 bulan penuh dengan cabaran dan godaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Tuan Ketua IMO dan dulu saya kira nama satu lah. Dan kalau ada satu sikit cikgu ni ubah dan buat IMO betul ke? Dengan penyampaian CJ, hadiah serta bantuan sumbangan PAPG kepada para penerima anugerah. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan berusaha
Syahrul Dania binti Muhammad Ridwan dengan pencapaian rank 3.50 bersama-sama ibunya Puan Niklas Winda binti Niklas. Saudari Jen Yujel dengan pencapaian rank 4.00. Di depan saya lah. Di depan. Saudari Dominic Wing, anak perempuan Syarifan dengan pencapaian rank 4.00 bersama ibunya Puan Dwi Fitien. Saudari Nur Farahana binti Rujubi dengan pencapaian rank 4.00 bersama ibunya Puan Nur Hayati. Nur Amirah binti Abu Halim dengan pencapaian rank 4.00. Nur Farisha Azhayati binti Muhammad Fauzi dengan pencapaian rank 4.00 bersama ibunya Puan Ramlah binti Abdullah. Apa yang ada di situ? Mana? Masih. Meh. Saudara Win Chiwe dengan pencapaian rank 4.00 bersama ibunya Puan John Kiajen. Dan Siti Nurbatisha binti Muhammad Mahidin dengan pencapaian rank 4.50. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Sherifah Ismiah, PK Tingkatan 6 atas penyampaian anugerah itu tadi.
Aliran Sains Sosial menjemput saudara Muhammad Ikhwan Abid bin Harizan dengan PMDK 3.00 bersama Ibunda Nur Hayati binti Yusuf. Ha, awak sikit lagi kena buat gitu. Saya sepak dia, saya ambil dulu. Awak cik kena lagi. Hmm. Saudari Nur Masalah Awalis binti Muhammad Suhaili dengan PMDK 3.17 bersama ibunya Puan Awak Syahida mari. binti Ibrahim. Awak mari. Ayo mari dia. Tengok tua dia. Tunggu apa dia. Saudari Farus Islam Najwa binti Nur Hisham Yaakob dengan PMDK 3.42 bersama ibunya Puan Sakinah binti Zakaria. Ini anugerah ke apa saya nak tanya sebenarnya. Awak tak ada lah. Saya tak tahu juga. Budak kita buat. Seterusnya, saudari Aisyah binti Muhammad dengan PMDK 3.42. Dulu pun tak seni saja. Tahu. Dia nama dia tak air tak? Nur Prashana Rajina binti Zainali dengan PMDK 3.42. Seterusnya, bagi aliran sains, Siti Nur Badrusha binti Muhammad Muhyiddin dengan PMDK 2.5. Seterusnya, saudara Wei Jin Wei dengan PMDK 2.5 bersama ibunya Puan Chong Siu Yen. Sekali lagi. Seterusnya, Nur Isyaurayanya binti Muhammad Ridwan dengan PMDK 2.19 bersama ibunya di Kesulitan binti Hilang. Bangga mak dia tengok. Dan Nur Amira binti Abdul Hamid dengan PMDK 3.17. Seterusnya, diteruskan dengan anugerah kecemerlangan SDPN 2025. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah bersama ibunya Puan Siti Rafiqah binti Muhammad.
360 bersama ibu bapanya Encik Muhammad Rafi Aziz dan Tuan Nurhayati binti Hamid. Kok dia ni? Seterusnya, Nur Aisyah Amira binti Muhammad Zahra dengan PNDK juga berperaih mendapat bersama ibu bapanya Encik Muhammad Zahra bin Abdul Rahman dan Tuan Wan Azimah binti Wazir. Tahniah, tahniah. Tahniah. Azra Atasha binti Aswadi dengan PNDK 3.09 bersama ibunya Puan Zura binti Mamat. Bagus. Nurin Ayuni binti Muhammad Nizam dengan PNDK 3.25 bersama ibunya Puan Nawal binti Awahman. Saudara Karim Sikarwan dengan PNDK 3.25 bersama ibunya Puan Chan Reni. Okey. Dan Siti Hana binti Ibrahim dengan PNDK 3.42 bersama ibu bapanya Encik Ibrahim Iman dan Tuan Fatimah binti Makmur. Tahniah, tahniah. Untuk pengalaman semua, Siti Hana disebutkan pelajar terbaik SPM 2025 di SMK Tanah Merah 1. Syabas dan tahniah diucapkan kepada beliau. Anak murid Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pelajar SPM semester 1 2026. Okey, kemana? Majlis Pemilihan terbaik yang berusaha Tuan Ketua untuk terus berada di pentas bagi meneruskan acara seterusnya. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah Sarjana Terbaik Sains SDPM 2025 peringkat negeri Kelantan. Anugerah ini diberikan sebagai pengiktirafan kepada guru-guru yang telah membimbing calon sehingga mencapai grade purata mata pelajaran 4.00. Dipersilakan tetamu jemputan Encik Muhammad Aiman bin Azlan untuk mengiringi pengetul.
dipersilakan Encik Zainuddin Awang. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada cikgu-cikgu atas pencapaian cemerlang ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ketua atas penyampaian ibu tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormat. Kira. InsyaAllah. Okey, jalan. Kemah dia mau. Hadirin yang dihormati, dipersilakan barisan pengantin, guru-guru para penerima anugerah bersama Ibu Bapa untuk menikmati jamuannya telah disediakan di belakang dewan. Terima kasih dan selamat menjamu saudara. Getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha tanpa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Baik ngaju. Ngajak cikgu dah ngaju. Engkau telah unggul
Lepas dia bukan jenis senyum dah kelas tu mak tengok. Dia tengok tu kita letih dah. Hari ni dia senyum. Macam-macam dia. Harapan yang pernah terkulai layu kembali segar Masa sampai wah anak kahwin bawah dia nak motor bayanganmu. dia ni. Tahu dia duduk mana? Manusia Macet. ingin Naik motor lagi tu kan? Hebat muka dia. namun tak semua miliki dua. Kau menghampirinya Dia ambil bawa balik saya. telah pun Tidak tiba. saya ambil kartun di hotel. Kini standing in the eyes of the world hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa menanti saat Kita pun. bebas Dia kena ikut kita. Bagus. Tiba Dengan suaminya yang jadi raja lah. Ada. kau melangkah gagah bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu. Ni mak awak ni? standing in the eyes of Abah mana? the world. Hijau. Mana? Saya ngamuk mari tak apa dah. Ni semangat ni. Budak ni rajin ni. Rajin ni. Anak nombor apa ni? Sulung kalau mal lah. Ini awak sulung ni rajin ni dia. Ya, tu kan anak nak beke. Anak nak beke.